Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini raya kedua 11 Zulhijjah 28 Mei 2026. Kita akan menyaksikan program Korban Kiswah pada tahun ini yang melibatkan Ustazah Mulyati dan Bang Duan. Hanya 2 ekor kambing saja tahun ini, padahal dulu kita pernah 7 ekor kambing, 5 ekor kambing, 4 ekor kambing, dan yang terkini hanya 2 ekor kambing. Kita akan buat di mana lagi kalau bukan di Rumah Rakit Kiswah. Jom kita tengok vlog kita pada kali ini untuk kenang-kenangan. Okay, kita dah sampai di Rumah Rakit Kiswah. Sekejap lagi kita akan menyembelih kambing, tunggu kambing sekejap lagi. Jom, ni tempat program kita. Alhamdulillah. Adik, aku apanya? Kambing. Mana ada kambing? Lagi? Kambing nanti. Alah, sikit perut lah dah. Kambing nanti. Apa mama tak kambing nanti. Abi, ada kambing nanti. Oh, ada dah. Ada dah. Sibuk tu buat kerja. Okay, ni video kita ya. Kambing nanti. Anak saya bawa tak ada. Ada tempat saya nak hantar. Tak ada dah, ni je. Ni je. Semalam kemarin tu Ustaz Wahid dengan Ustaz Nafiah. Sini. Ada. Mana? Muat. Kau. Dia biar tak biasa tu dia. Ha. Dia tak biasa berikat ya. Jom. Mana satu saya punya, satu di sini. Tak ingat dah. Saya ingat dah. Saya tanda ni je Ustaz. Kalau tak tanda mu saya tak ingat. Tali apa? Bawah tu, dia makan tu. Dia makan dulu. Tak asyik. Sana. Dia ada kena makan. Bawah tu. Ya. Baik. Baik. Sini dah senang. Kena gali dia lah dekat. Tengkul. Ha? Tengkul. Beli lubang untuk berhenti makan Ustaz. Kalau boleh kambing sini sedap sangat Ustaz. Saya jual lah kambing 2 ekor kambing besar untuk korban sunat Ustaz. ya, saya beli Ada yang kita ganikan. ya, saya beli dan terima seperti yang diwakilkan kepada saya akan harga tersebut. Sekejap tunggu ke? Tinggal je. Tinggal je. Sebabnya ada orang macam tekam nak tolong jatuh bangun balik. Ni bigi-bigi kita. Ini ya. Situ. Tali nak. Ikat Tolong pegang. Ikat Mana tu? Awak tu. Ada bawahnya tu. Sini. Tak mula tengok. Tak boleh tengok, duduk jauh sikit. Duduk jauh sikit.
Kawan tu, kawan. Jangan tengok kawan. Rakak ah. Pegang tolak ni rakam. Ni bang. Habis ni dia nak pegang. Kita ada orang kat ni. Takut. Pegang elok. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pegang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Lillahil hamd. Jauh lagi tahun lepas ni. Tajam cara pakai kompor tak guna. Rabbana taqabbal minna. Amin. Wa anna kunna arhamna Jangan tengok dia ada tak. Cek ya, betul ya. Buat kita. Tekan lagi. Tekan lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur ya Allah. Sedang dengan Allah ini ada hayat Rabbana manduwa kemudiannya pahala kemudiannya kaki kok dah. Kepada adik keluarganya. Okey, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Lillahil hamd. Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Boleh jadi dia ber Alhamdulillah. Cara mat hebat lah. masa mula dah ke? Mat. Kita amal dua ekor dia tahun ni. Okey. Masuk korban. InsyaAllah kita akan tengok bagaimana mereka mewapah. Tenaga kita hari ni Abang Ramzan mat peluh lah. Jolong-jolong kali ni apple. Sikit betul apple ha. Masya-Allah. Kasih ya tolong kita. Kambing yang kedua ni cepat siap ni kalau gani raya ni. Abang Duan dengan Nazim. Nah ini adalah penonton-penonton kita yang sedang bermain handset. Dikutai oleh Balqis. Kita dah follow ya TikTok Balqis ya. Kita sedang menyiang ya. Boleh. Daging ni dan kambing. Tenaga kita bertambah ada Abang Hatta di Mata. Abang Hatta di Mata layan juga ya vlog kita ya. YouTube kita. Tengok ni potong banyak ni. Dagingnya ha. Nak fikir bayi. Okey, tengok orang lain buat kerja. Tengok orang lain. Betul. Dia mudah sebenarnya. Kalau tokek bayar, enggak tak? Tak ni. Tak ada. Ya makanan ada tu. Ni ada ayam apa ni? Ayam apa ni? Air apa? Dah tu ada air sejuk. Tahu ayam apa nanti siap nanti beritahu dah. Ya. Okay, makanan dah.
ada air siap sangkit, masih dah buat lagi nanti letak ais nanti ya kan. Kena air panas. Okey lah. Lepas tu ada banyak lagi ni. Sekejap. Ada nasi minyak. Ada masak merah. Lepas tu ada acar. Sekejap tu ada sarapan di sini ni. Roti sardin dengan popiah sayur. Mantap. Nampak tak? Nampak tu. Acah pun? Kambing. Ya tak? Tak siap dah. Betul. Kalau campur kan? Kalau ayam pun. Okey, lepas dah siap. Ya, sikit gini. Ha? Dan nak siap dah tu potong daging semua tu. Baru kita nak timbangnya. Yang orang nanti berapa gram kan? Berapa gram kilo tengoklah nanti. Ini kayu ni. Kayu tu Cepat siap. Tengok. Ni. Boleh dapat kita nak. Tengok. Ha? Dalam ni tu. Apa dia? Yang dalam ni bukan semua kan? Tulis nama. Ya, tak betul. Saya semalam Balik kepala kambing ya. malam putih ke bos siap? Luar. Ha, gambar Kena ah. Nangis. Sendiri pun malas Kita pergi operasi kambing. cari butir. Yang hilang. Hilang butir dia. Yang hilang. Lagi. Picik-picik. Jatuh tak? Anu. Ni anas. Tu. Dia punya lidah ni potong. Ha? Lidah dia. Malas masuk gigi nak masuk dalam kari. Terus dia. Oh, ada yang gosok gigi? Ha? Ada yang gosok gigi? Tak malas nak masukkan gigi. Oh. Biar dah. Tak sikit. Lidah dia tu. Dah. Ada lidah dia terpotong dah tu. Nah, daging. Terima kasih banyak lah. Dengar balik Amin. Harap semai dah aja dah. Ya. Semai raya. Selamat Hari Raya, maaf. Selamat Hari Raya Adik Adha daripada kami untuk kisah hayat. InsyaAllah. Amin. Oh, ni bagai mata ya. Sama-sama. Tak ada banyak ya. Sekadar je lah ya. Terima kasih tak? Ya dah. Ni baru siap pergi buang ni nya. Buang apa tu? Yang banyak. Pembeli tu dah telefon sedang menuju ke hilir sungai. Okey, nama saya Aizat Azhar 2026. Mantap. Okey. Ya. Dah siap dah ni. Kira. Tak buat. Tengok. Tak reti dah tak kawan. Apa jadi ni? Kira lah. 1, 2, 3. Kira. Cakap saya buatlah. Sama-sama. Kira lah apa tengok. 1, 2, 3. Nak bagi sini. Jangan ketar. Tengok Ustazah cakap. Apa yang? Mana ni? Jangan ketuk-ketuk. 1, 2, 3. Ih, Maya apa ni? 1, 2. Banyak ni nak tangkap?
Satu, dua, tiga. Ha? Freestyle. Freestyle. Satu, dua, tiga. Okay dah. Okay dah. Okay, macam semua ya. Awal tahun ni kita nak. Oh, dah siap dah ya ni. Makanan semua. Tak tahu lah ni. Tak tinggal nak bongkos je lah ekor yang lebih ni. Banyak lagi dia ni. Tak tahu dia ni. Ini dia. Air ni. Air apa ni Nazim? Air oren. Betul sangat. Nak orang lain sekali. Nak ni. Nak bungkus semua ni. Set-set lah. Dah jenam ha. Hanya pengalaman kat Balkis kau. Orang dah pengalaman. Macam bang tu bang. Aku dah jadi pengalaman. Ya, nak lari. Motor ni duk tu buat tidak. Okay, sekarang pukul 12.24 ya. Selesai program kita. Kita dah bersihkan, basuh apa semua. Tinggal lagi kita nak angkat barang-barang kita naik ke atas. InsyaAllah. Jom kita angkat ni. Bawa ke atas. Kita banyak ni. Tu bawa ke pondok tu bunyi tu. Mana apa? Kali-kali dah. Dah tu ni. Jangan macam tu nanti pecah. Kubur dalam botol dia. Ikut Abi. Ada botol merah. Doakan aku dapat temukan SMA. Ikan yang kita bela ya. Ikan talapia dan tenggalan. Tenggalan dia beranak dalam ni. Kadang ni kita nak jual, kalau jadi tahun ni kita akan buat besar-besaran tahun depan. InsyaAllah. Dah stop. Dah banyak nak. Nimbang bawa balik ke tiap satu. Okay, Bran, cakap sikit, Bran. Okey. Assalamualaikum. Selamat selesai kita berkorban hari ya. Walaupun 2 ekor tahun ni cepat siap lah kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ada ramai datang ahli-ahli zikir dengan MTK ada datang. Alhamdulillah. Okay, insya-Allah. Mudah-mudahan Semoga diterima. pahala korban kita ni diterima dah. Dan sampai kepada arwah Aidil, Amin. arwah dan mak ayah saya, Amin. pak mentua saya dengan adik saya dah. Amin. Okay, itu je. Ya, Assalamualaikum. ya. Terima kasih ya. Okay, Ustaz. Okey, tahniah buat korban tahun ni. Saya tak buat tahun ni. Saya bagi ustazah buat. Okey, insya-Allah. Okey. Rasanya itu sajalah. Pengalaman kita hari ni. Okey, Jolin. Bagi ucapan sikit. Assalamualaikum. Khabar. Salam Aidiadaha 2026. Alhamdulillah kita selesai majlis sembelih korban untuk 2026 sama ahli kiswah bersama RK di surau Rumah Rakit Kiswah. Betul, betul kolam. Dan insyaAllah semoga program ni sentiasa dibuat saban tahun dan istiqamah untuk kebaikan kita. InsyaAllah. Mantap. Okey, itulah saja ya. Vlog kita pada kali ini. Koi pula nak balik ke Kampung Tengah untuk menolong mak dengan adik-adik korban pula. Okey. Sekadar itu saja. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan ibadah korban Ustazah dan Banduan tahun ni. Tahun ni hanya 2 ekor saja, walaupun 2 ekor tetap meriah ya. Pernah kita sampai 7 ekor, 5 ekor, 4 ekor dan pada kali ini 7 ekor.
Dulu pernah lembu lah 2 tahun. Disebabkan kekurangan penyertaan terpaksa buat kambing lah. Dan lagi pun 7 ekor kambing lebih baik daripada seekor lembu kan. Sekarang itu sajalah. Lupa like, share, komen dan subscribe. Jangan lupa untuk membantu pembinaan surau Kafah Kiswah. Surau Pondok Zawiyah Kiswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRQ. Jumpa lagi tahun hadapan, insyaAllah. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tahun depan pula, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Pondok Zawiyah Kiswah di Kampung Ceruk Syabudin Temelur. Nombor mutalik khas Wakaf Pahang anda tu tengok gambar. Yang tu pula Yang Amat Mulia Tengku Amin menyerahkan CJ pelantikan pada 25 Februari di Kuantan. Tu pula pagar dan pintu gerbang dah siap hasil wakaf hokma. Dan ni pula tempat gua tunjuk tu nak menyiapkan surau Pondok Zawiyah. Projek ni anda dalam portal Wakaf Pahang. Dapat potongan cukai hasil. Sila ke bio.